stop bagi AI curi data anda part 2. Bad news untuk pengguna Gemini sebab kita memang boleh halang dia gunakan data kita untuk train model AI dia. Tapi kalau kita buat macam ni, at the same time, app Gemini kita takkan ada chat history. Cuma sebenarnya ada dua trik lah yang kita boleh buat. Tapi sebelum tu kita kena faham, untuk Gemini ni kita cuma ada dua option ni sahaja. Okay, option nombor satu, kita bagi dia gunakan data kita dan at the same time dia akan simpankan kita punya chat history. So win-win. Ataupun option nombor 2, kita turn off benda ni, so dia takkan gunakan data kita, tapi app Gemini kita pun takkan ada chat history. So susah untuk kita nak cari chat kita yang lama balik. Okay, tapi macam saya cakap tadi, ada dua trik yang kita boleh buat. Okay, trik nombor 1 ialah untuk orang yang mungkin penggunaan AI dia tak serius sangat. Mungkin dia just guna untuk buat gambar-gambar lawak ke apa kan. So anda guna je macam biasa, cuma kalau let's say sekali-sekala anda terupload info yang sensitif, mungkin anda terupload anda punya account bank ataupun terupload gambar anak anda, anda pergi je ke Gemini Apps Activity ni, lepas tu anda delete balik info-info yang sensitif tu. Ataupun trik nombor 2 ialah untuk orang yang mungkin kerja dia banyak melibatkan benda-benda yang rahsia. So untuk orang macam ni, saya cadangkan anda buat 2 akaun Google. Sebab subscription Google AI Pro, Google AI Plus ni kita boleh share dengan 5 akaun yang lain tau. So anda subscribe dekat satu akaun, lepas tu anda share ke akaun anda yang lagi satu tadi, okay? So satu akaun ni anda turn on chat history, satu akaun anda turn off. Okay, akaun yang ada chat history tadi anda gunalah untuk chat benda-benda yang tak private. Dan akaun yang lagi satu yang tak ada history tadi anda gunalah untuk anda punya kerja. Komen dekat bawah anda nak tahu privacy settings untuk app apa lagi, sebab saya nak tolong anda